Hai warga Johor. Berita baik untuk korang. Sos Brown Rabbit ni dah mendarat dekat Johor tau. Ya, sos ni memang legend tau dekat utara. Lagi-lagi korang yang memang duduk utara tu tapi dah berpindah ke Johor. Lepas tu tak tahu nak cari sos ni kat mana kan. Inilah peluang untuk masang korang untuk grab. Jom daripada Jamak, beranji korang video ASMR. Okay, takkan Alina di Jamak nak try sweet and spicy. So sekarang Kak Jamal nak rasa sos extra spicy pula. Adik dengan Kak Jamal dah rasa dah kedua-dua jenis sos ni. Adik Jamal pilih sweet and spicy dan dia ada rasa pedas awal-awal tu. Ujung-ujung ada hint manis sikit. Sedap lah. Sesuai dengan kalau nak makan dengan nugget, kentang, ayam, burger. Kak Jamal pula rasa yang extra hot tadi. Memang pedas dan sesuai lah sesiapa yang memang suka pedas. Biasa orang Johor ni tak lekang lah dengan apa. Kalau tak pedas tu macam tak ngam sesuatu menu tu kan. So kenakan dengan sos Brown Rabbit ni. Kak Jamal rasa korang mesti suka. So korang jangan lupa terus dapatkan sos Brown Rabbit ni sebab adik dan Kak Jamal approve.